Ayu Raudah dan keluarga datang makan laksa paling sedap dan kau di Pulau Langkawi. Hari ini Ini koke dia. Koke dia orang kampung kita. Okey di sini. Jadi, Dia macam sembuk bawah ni. tak kau. Ni buat sendiri kan tu. Aku buat sendiri. Dia kata tempat apa tu Abang Yusof elok. Dia buat. So, apa ni, jet. Ni laksa ikan sekok. Oh, dengan sarang. Isa laksa. No, dia tulis laksa apa? Isa apa? Laksa bikers. Oh, laksa bikers ah. So, kalau nak trademark dia apa? Hamba kalau main Langkawi jangan cari laksa ikan sekok hak lain. Hamba cari hak ni, gedi-gedi sekok ni. Ni. Laksa kau ikan sekok top tip top Langkawi. Cok. Okey, ni kita dekat laksa kau. Kan laksa kau ikan sekok. Kau pula. Laksa kau ikan sekok tip top Langkawi. Kalau siapa nak makan laksa, sebab kalau laksa ikan sekok dia banyak tapi ini paling TikTok. Ya betul. Ni dah pernah makan. Tersalah dah. Ada yang tersalah sebab dia memang semua dekat depan airport tapi ada banyak. Ni first punya yang kalau dari Cenang kedai first.